Pernah dengar kisah budak umur 3 tahun ingat kehidupan lepas? Bukan drama TV, ni katanya berlaku betul-betul kat Syria. Budak ni tiba-tiba cakap, aku pernah dibunuh dulu kat atas bukit sana. Orang kampung macam, budak ni baru lepas bercerai dengan Pampers, dah buka mulut macam saksi CSI, tapi yang buat semua terdiam. Dia tunjuk lokasi kubur dia sendiri. Orang gali, boom, keluar rangka manusia. Tengkorak tu pula ada lubang. Ngeri. Paling tak masuk akal, budak ni tunjuk seorang pakcik. Dia bunuh aku dulu. Dan pakcik tu mengaku cerita ni memang tak pernah disahkan secara rasmi. Ramai kata ni cuma kisah turun-temurun. Tapi peliknya, banyak benda kebetulan jadi sangat tepat. Yelah, kadang orang dewasa pandai sorok, buat muka selamba, hidup macam biasa. Tapi bila budak umur 3 tahun mula buka mulut, terus kantoi satu kampung. Semesta ni tak lupa, kadang kebenaran tu datang dari suara paling kecil.